Macam mana orang kafir boleh wujud? Sedangkan Nabi Adam agama Islam, saya muskil ya. Memanglah Nabi Adam beragama Islam. Sampai kepada Nabi Nuh baru mula start manusia itu ada yang menjadi engkar. Belum pada zaman Nabi Nuh tak ada. Faham? Dari tu Nabi Adam Islam. Nabi Adam tu dah Islam. Dan yang muskil, kerana umat di Kediang ada jadi kafir. Tu orang tak panggil muskil. Yang kita muskil, Nabi Adam Islam, lepas tu jadi kafir. Baru muskil. Faham? Pasal dia seorang Nabi. Tak? Tak ada muskil lah kalau berubah pasal kafir-kafir ni, engkar-engkar ni, dosa-dosa ni hati. Dia bukan lutut, dia bukan tiak, hati. Hati tu nak juga langgar perintah Allah. Hati itulah yang menyebabkan kamu bertukar menjadi zalim, menjadi fasik, menjadi kafir, menjadi dan sebagainya. Tak ada muskil apa. Takkan sama Nabi Adam beranak macam Nabi Adam, macam Nabi Adam, macam Nabi Abang. Habis macam Nabi Adam mereka. Tak. Batu anak tu imam jadi postman. Anak postman jadi JKK. Betul tak? Tidak sama, takkan anak imam beranak imam pula. Lagi jadi imam pula. Jadi imam sama 800 tahun. Tak, tukar. Dan anak dia, anak terbidah jadi benda, jadi cikgu. Dan anak cikgu, jadi tok imam. Anak ustaz, jadi benda, jadi khani. Ada tak? Nampak? Anak khani, jadi ustaz. Anak orang negeri Ketah, jadi hafiz Quran. Anak hafiz Quran, anak dia dah hafiz sekarang dah pula. Jadi khani. Jadi pusing. Tuhan tak buat orang tula. Nah, anak ustaz jadi ustaz, 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 ustaz. Dia badan dia mau ustaz. Faham tak? Jadi tak pelik lah. Berpusing. Lumrah alam ini. Nah.